Umar lagi pandai dari Nabi ya? Lepas Baik Umar jadi Nabi. hari Sabtu ni masalah. Tadi sebut dah. Okey, maknanya dekat sini. Mana kata unless ente nak kata Nabi tak pandai, tak pandai. Atau Nabi tak jaga, ente jaga. Semua tak tahan. Ente kata semua sahabat jahanam lah. Sebab bangkang Nabi. Yang tu ayat. Ni tak tahu jugalah. Nak pakai juga ni, pakai ni ni. pakai. Setakat ni saya pakai, saya menganggap bahawa hadis ni menghina. Bukan. Umar tersilap ah. Biasalah. Kenapa orang tak ada silap pula? Okey, dalam Dia Nabi ke? Dia bukan Dia Nabi. maksum. Habis tu. Apa masalah dia? Benda ni. Tak wajib lah. Perintah je wajib. Mati bau dia sedar. Hari Nabi mati bau dia sedar. Bau dia sedar. Dia tak ada dia tak sedar. Mentaliti asal dia. Bukan. Hanya kita buang. Kemudian memang betul pula. Kemudian Umar kalahkan Nabi. Apa ni? Ente buat, ente nak kerja apa sebenarnya? Daripada perbualan ni ente nak cakap apa? Okey. Bukan, sekarang saya bagi tahu. So layakkan diri. Okey. Dia bagi, tolong buktikan yang awak tahu. Sekarang saya pergi kepada, katakan saya percaya kepada hadis lah. Sekarang saya sudah percaya. Katakan tak boleh. Okey. Mana ada kata saya katakan saya percaya Tuhan. Benda ni orang agnostik, orang tak percaya Tuhan, sering cakap macam tu. Katakanlah Tuhan tu baik. Kenapa dia buat macam ni? Ayat tu sering dengar kan? Dia kata kalau Tuhan sayang kita, kenapa dia hukum kita? Baik saya tak datang sini. Tuan potong cakap saya banyak kali tau. Saya macam pula sama je. Saya cakap buat potong juga. Okey. Sekarang saya nak tuan terjemahkan satu-satu Okey, daripada Sahih Bukhari, haddatsana Yahya bin Sulaiman, haddatsani Ibnu Wahab, qala akhbarani Yunus an Ibnu Shihab an Ubaidillah bin Abdullah an Ibnu Abbas qala lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ishtadda alif shin ta dal. Okey, lamma ishtadda. Apa maksud? Baca habis tak habis Okey. lagi hadis tu. Lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qala u'tuni bi kitabi aktubu lakum kitaban la tadillu ba'dah. Terus? Mesti dipaham kat sini. Qala Umaru inna Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahu al-waja'u wa indana kitabullah hasbuna. فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. Okey, bagi saya peluang cakap Saya kasi terjemahkan. Daripada awal saya terjemahkan sampai habis. Tak, satu kataan saya tahu tuan tak tahu sebab apa tadi. Semua sekali saya tahu. Okey, apa Dengar sini, hadis ni datang berkenaan sebelum Nabi SAW. Tak naklah kesimpulan. Saya bagi tahu. Saya pun boleh, saya faham kat sini, faham Bukan sama kat sini. simpulkan. Kisah hadis ni jelas. Okey. Hadis berkenaan ketika Nabi SAW bila teruk pada baginda kesakitan. Baginda SAW minta, datang kepada aku pen dan kertas. Aku nak tulis. Maka ketika itu Umar bin Khattab sekat. Umar kata di hadapan kita Allah. Hasbuna sebut. Memadai untuk kita Allah. Kenapa Umar kata itu? Kenapa orang kata hasbuna cukup bagi kami? Kenapa Umar kata itu? Saya tak sepatutnya pakai ni lah sebab saya nak tanya orang yang dah percaya. Yelah, itulah saya tahu. Kenapa Umar kata itu? Tahu tuan. Dan Quran Allah sebut. Allah tak kata apa? Ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Tidak engkau baca hai Muhammad sebelum daripada Quran tu sebarang kitab. Wala tahutuhu biyaminik. Dan kau tak akan tulis ia dengan tangan kananmu. Dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Kau takkan tulis dengan tangan kau. Idzal lartab, membuktikan kau boleh menulis, nescaya akan ragu-ragu, tambah ragu-ragu lah orang yang cuma batalkan akan hujah kau. Umar bin Khattab ketika itu bercakap berdasar kepada apa yang dia faham. Oh, Nabi tak pernah menulis. Nabi minta nak tulis, Nabi kata aku nak tulis. Nampak? Nabi kata, tu ni, dia kata kan, datang sini aku nak tulis. Umar sekat. So, apa masalah dia? Okey, selalunya tuan mesti pernah dengar uktub li Abi Syah. Tuliskan untuk aku wahai Abi Syah. Pernah dengar kan? Terus Uktub li Abi Syah. Itu kalau suruh orang, ni aku tak disuruh tulis. Nabi kata aku nak tulis. Ayat tu kita datang kata aku tubuh. Terus tu. Boleh tolong tulis. Awak cakap macam tu, hadis tu kata macam tu. Dia kata apa? Okey, sekarang Dia kata apa? uktubu lakum. Aktubu lakum. Aku tulis untuk kalian. Okey. Bila dia cakap macam tu, itu masalah kefahaman para sahabat. Kalau ketika turun wahyu, Nabi kata panggil orang ni untuk tulis. Tapi hari tu, Nabi kata bak sini pen, bak sini kertas, aku nak tulis. Jelas dia benda tersebut. Kenapa Jadi Umar bin Khattab dan masalahnya pada hari itu hari Khamis. Nabi keluar pada hari Sabtu dipimpin oleh para sahabat berucap kali terakhir depan para sahabat. Orang Syiah pakai cerita ni kata mungkin nak tulis kat situ wasiat untuk Ali. Problemnya Nabi bangun di papah berucap depan orang ramai pada hari Sabtu. Nabi wafat hari Isnin. So tak ada pun ada permintaan kali kedua untuk kertas tersebut. Bukan lepas tak dapat tulis terus mati. So benda tersebut biasa berlaku. Apa masalah Nabi sakit macam orang biasa.
Kenapa mereka beza pendapat? Siapa? Umar kata Dia pasal wa'in dana kita berwahi hasbuna. Cukup bagi kami. berbeza pendapat. Ada para sahabat tu biasa. Sebab Nabi kata pergi, jangan sambung solat kecuali Bani Quraizah. Ada solat siap-siap, ada sampai sana dah malam bawa solat, ada solat tengah jalan. Masalah dia faham ayat tadi, sebab tu tajuk dia. Umar faham apa dia faham. Para sahabat lain nak kalau boleh ditulis. Tapi Nabi dapat bangun. Apa benda yang tercakap ni terbatal sebab Nabi bangun berucap kali terakhir pada hari Sabtu. Ini hari Khamis. Hari Sabtu dah bangun. Kalau anda kata adalah benda masalah yang tercakap tadi, Nabi dah settlekan dah. Macam mana tuan tahu ni hari Khamis tu hari Sabtu? Inti riwayat terbaca ni tak ada riwayat baca Dia tak sebut hari Khamis. Itu masalah dia. Apa bukti dia hari Khamis? Saya baca pada awak riwayat Buktikan daripada dia. kita buka separuh je hadis tu. Daripada awal dia tulis. Ibn Abbas sebut. Dia kata qala yaumul khamis. Wa ma yaumul khamis. Hari Khamis. Kau tahu tak apa hari Khamis? Thumma baka hatta khadaba damuhu al-khasba. Sampaikan membasahkan air mata dia akan batu-batu yang kecil depan dia. Faqala ishtadda. Kita baca separuh rupanya. Nama dia? Hadis yang sama. Awal dia. Tak, ini mungkin sanad lain. Dalam kitab yang sama. Awal dia. Nombor apa hadis dia dah? Ini kalau Darussalam hadis 114. Darussalam. Rujukan Darussalam ni. Okey, 114 tulis tu. 3168. Dia tulis ada hadis, ada sebuah hari Khamis. 4431. Yang awak punya 114 je tak ada kalimah Khamis. Yang lain awak tekan semua ada Khamis. Nah, ni baca. Okey. Okey, terima. Tak terima. Okey. Okey. Okey, kat sini hari Khamis. Ha. Terima atau tidak, kemudian dalam ni memang hari Khamis. Itu fakta dia. Okey. Okey, dalam ni hari Khamis. Khamis tu, Khamis selepas Sabtu ke sebelum Sabtu? Kalau tak ada tarikh. Khamis tu sebelum Sabtu ke selepas Sabtu? Kita tahu tak Nabi mati hari apa? Ha? Nabi mati hari apa? Ha? Nabi mati hari apa? Berapa hari selepas ni ada sebut? Nabi mati hari apa? Tak tahu. Kata Nabi mati hari apa? tahu. Hari Isnin. Ini berapa hari sebelum Nabi mati? Kalau dia kata sebulan sebelum mati, apa pasal dia nak kata apa masalah malam-malam? Jadi apa kaitan dengan hari Khamis? Apa kaitan dengan Kaitan dia sekarang Umar macam cakap? ni. Enta cakap tadi ada masalah. Anda kata dengan Enta. Benda tersebut percakapan para sahabat tentang apa yang dia nak buat ketika itu tak ada masalah. Umar rasakan tak patut bagi Nabi sebab Nabi kata aku nak tulis. Kemudian Umar lagi pandai dari Nabi ya? Tunggu, lepas tu Baik Umar jadi Nabi. hari Sabtu. Ini masalah. Tadi sebut dah. Hari Sabtu Nabi dipapah duduk berdiri depan para sahabat berucap untuk kali terakhir. Maknanya Umar dah ke ni? Bukan dahaga. Sebab tu Nabi Nabi tak marah dia hari Sabtu. Apa? Nabi tak marah hari Sabtu kata Umar setan tak ada cakap apa. Tak semesti ya? Asal? Okey, dekat sini Entah kena dapatkan macam itu pula. boleh ke Nabi Kedua macam ni. Ya, tengok. Bila kedua, kalaulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Mendahului pada Nabi. hari berkenaan mendahului Nabi SAW atau bangkang Nabi, rasa para sahabat biarkan dia ke? Entah rasa para sahabat biarkan. Pulau kan? Entah ni, entah Okey. faham tak para sahabat Nabi sayang Nabi lebih daripada siapa? Okey. Diorang buang siapa saja? Bapak diorang bunuh, anak diorang bunuh. Ha. Kalau dia kata dalam peperangan, Abu Ubaidah Jarrah bunuh bapak sendiri. Ada yang bunuh anak sendiri dalam peperangan. Entah rasa Umar bangkang Nabi dia. dia sebab ada yang okey dalam Dia ni sebab tu sini. ada yang bangkang. Ada yang bangkang Umar. Dia bangkang Itu ikut pendapat. Umar. Problem dia Nabi dapat bercakap lagi. Even pada pagi hari Nabi wafat, Nabi dan selak pagi Isnin tu, Nabi dan selak langsir tengok para sahabat solat. Kalau adalah pesanan tadi yang kawan kita rasakan patut Nabi cakap dah lah. Kita takkan tak faham yang tu. Okey, maknanya dekat sini Mana kata unless enta nak kata Nabi tak pandai. Tak nak. Atau Nabi tak jaga, enta jaga. tak dalam kes ni Ya samalah. Betul. dia Umar jadi Nabi dia lagi pandai. Tak ada. Sebab tu enta kena ingat. Umar bin Khattab sepanjang hidup dia Kenapa dia nak banyak layan? banyak kali dia sebut pada Nabi benda yang Nabi kata. Dia cadang, bukan bantah. Ni bantah lain. Tak bantah. Dia cadang sama tak bagi. Pasal benda tersebut ni Dia tak tajuk dia sini. jalankan perintah Kalau Nabi. sekiranya yang kita cakap itu, semua para sahabat dia jahanam. Sebab ketika Hudaibiyah 1,400 orang. Lepas daripada perjanjian Hudaibiyah ditulis. Nabi suruh tahallul, semua tak tahallul. Enta kata semua sahabat jahanam lah. So bangkang Nabi. Yang tu ayat. Ni tak tahu jugalah. Okey. Ketika sampai apa? Sampai Nabi masuk dalam khemah, isteri dia kata, "Ya Rasulullah, engkau buat dulu." Okey, dalam Barulah dia orang ikut. Erti kata lain sini. Enta punya idea yang ayat kata, takkan orang lagi pandai. Yang sekian. Benda tak jalan. okey. Tak applicable, tak applicable. Faham tu? Tak applicable. Sekarang Tak ni- digunakan. Sekarang ni Kita tak nak pakai juga. Nak pakai juga ni, pakai setakat ni balik saya ni. pakai. Ha? Setakat ni saya pakai, saya menganggap bahawa hadis ni menghina. Bukan. Itu dah nak kata tadi. Nabi Menghina Umar. para sahabat Nabi SAW hina lah. Seolah menghina Umar. Dah bukan hina Umar. Padahal dosa dia pun nak awal ni memang sendiri dah confirm tahun, lah. Kenapa Umar boleh 1,400 cepat ni? orang. Dengar, 200 orang. Ha. Ketika Hudaibiyah, Nabi suruh tahallul, semua buat tak tahu. So, 1,400 orang tu jahanam lah. Dalam tu semua ada. Abu Bakar ada, Umar ada, Osman ada, semua ada. Osman ada kat Mekah. Ali ada, semua ada. So, 1,400 ni jahanam macam yang tadi cakap bangkang Nabi. Betul? Okey, Itu fahaman yang tak nak pegang. Okey. Anak faham betul tu? dari view saya, Dah. Daripada yang tak faham betul lah maksud dia. dari view saya, benda ni seolah menjatuhkan kredibiliti Umar. Seolah Tak ada teknik masalah. menjatuhkan kredibiliti Umar bin Umar. Khattab banyak Okey. fatwa dia bertentangan, dia fikir sendiri, lepas tu dia silap. Contoh macam kes mandi. Mandi,
kalau enta tak ada air, enta nak solat, tayamum enta boleh ganti wuduk saja, tak boleh ganti mandi. Umar pegang macam tu. Sedangkan hadis Nabi SAW difaham oleh Nabi, buat tepuk tangan, muka, settle. So enta nak kata Umar tak terima. Kita pun silap, dia bukannya Nabi. Masalah dia tersilap, boleh je berlaku. Sekatan dia faham tadi, apa masalah dia? Dan Nabi SAW bukan terus lepas-lepas tak boleh tulis, mati. Barulah kita cerita panjang bang. Umar tersilap ah. Biasalah. Kenapa orang tak boleh silap pula? Okey, dalam Dia Nabi ke? Dia bukan Dia Nabi. maksum. Habis tu? Apa masalah dia? Dalam kes ni, Nabi start dengan uktu ni. Maknanya dia arahkan semua yang ada kat situ. Datang kepada aku. Ni fi'il amalan bagi. Maknanya bukannya ini dah kira wajib ni. Sebab arahan ni. Kita kena faham. Tu Maknanya masalah ni wajib tadi. sunat kan. Arahan Benda ni. Okey. Kita wajib. Perintah je wajib. Wajib. Dulu wasyurabu. Okay, hari Jumaat, orang masuk masjid. Lepas tu Al-Quran kata, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Bila selesai solat, semua bertibaran muka bumi. Kita buat urutan tersebat pakcik-pakcik lepak ada masjid. Quran kata lepas solat selesai, keluar bertibaran di muka bumi. Maksud dia, siapa tinggal dalam masjid, ikut kepala dia, dosa. Quran kata fantasyiru. Okey. Lepas tu dia pakcik tu duduk zikir. Pak, kita sebat belakang dia. Kenapa? Maknanya stand tuan kat sini, Nabi memberi arahan dan Nabi tak kisah pun kalau Ya betul. tak diamalkan. Ya betul. 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 Nabi tak kisah. Sebab Nabi itu sebab kita ada Nabi untuk betulkan balik kalau benda tu ada salah. Sebab Nabi bukan mati dan tu juga. Kalau Nabi mati dan tu juga, then barulah applicable entah punya perbincangan. Kan tak applicable sebab Nabi masih hidup lepas dari kisah berkenaan Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Ni hari ni Nabi hidup lagi. Jadi entas sekarang ni perbincangan entah nak kotok Umar lah. Lepas tu jatuhkan Nabi lah. Semua tu tak jalan. Okey. Kenapa Umar cakap wa indana kitabullahi hasbuna? Kenapa hasbuna? Astaghfirullahalazim. Benda ni Kenapa cukup bagi kami? Nabi nak entah masuk dalam tu lagi buat apa? Sebab kalau salah, Nabi betulkan. Nabi bangun lagi hari Sabtu. Ucapan Nabi yang terakhir pada hari Sabtu. So sekarang ni, kalau entah kata ada buat kata-kata Umar tadi yang tak betul, rasa Nabi biarkan tak? Maknanya mentaliti Umar ni dekat-dekat dengan Nabi mati baru dia sedar. Hari Nabi mati baru dia sedar. Baru dia sedar. Dia tak ada tu dia tak sedar. Mentaliti asal dia. Hanya kitabullah, hasbuna. Kalau dia silap, Umar Nabi dah betulkan. Habis cerita kat situ. Nabi tak betulkan kat sini. Pada hari Sabtu Nabi betulkan. Kalau betul Nabi betulkan, kalau salah Nabi betulkan lah. Nabi tak cakap apa, entah cakap apa, bising urusan. Maknanya betul lah Umar, hasbuna. Cukup bagi kami kitab Ya, Allah. tang mana? Lepas tu bila Umar berhukum, Umar solat, entah tak solat macam mana? Soalan simple. Okay. Dia kata Umar betul. Cukup entah kita Allah Ta'ala. Tapi dari segi amalan, Umar tak pernah tinggalkan hadis Nabi. Dia sentiasa tanya, apa Nabi buat tentang perkara ni? Apa Nabi buat tentang perkara ni? Datang kita tiba-tiba hari ni, mana tahu hadis tu entah sahih atau tidak. Umar tak buat perangai macam tu. Okey. Kalau betul dia kata, Umar telah berkata, cukup untuk kita Allah. Bila ayat keluar, kita kena faham tadi. Orang lafaz ayat, kita tengok praktikal dia pula. Jangan kita buat macam tiba-tiba, Okey, saya dah faham stand tuan. Tuan ada jawapan. Bukan, jangan entas sekali enta punya hukum anda punya stand buat apa? Tuan ada jawapan, itu jawapan tuan. Bukan Tak sekali semesti, tak semesti saya percaya dengan jawapan tuan. Bukan masalah percaya. Habis kat situ sebab tuan percaya saya tak Macam percaya. mana boleh tak percaya? Sekarang enta pula kena cakap tadi. Saya tak- Enta boleh kata Umar salah, Umar tak betul, satu pertama enta buat. Kemudian memang betul pula. Kemudian Umar kalahkan Nabi. Apa ni? Enta buat, enta nak kerja apa sebenarnya? Daripada perbualan ni enta cakap apa? Okey, maknanya tuan kaitkan dengan hadis lain ataupun hadis pada hari Sabtu untuk mengatakan perbuatan Kita Umar. nak minta dalil tu tadi. Nak minta dalil hadis Sabtu pula. Bukan. Nak pula. Tadi kata kita sebut Khamis tak percaya. Kita bagi tunjuk Khamis ada. Memang hari tu hari Khamis. Kisah berlaku. Lepas tu saya sebut hari Sabtu Nabi bangun lagi cakap. Maka hari Isnin pagi tu Nabi siap selak tangsi. Para sahabat nak solat subuh. Kalau ada, ni betul benda kena ingat. Nabi SAW tak boleh lewat penjelasan. Maksudnya kalau benda salah, dia kata salah. Tak ada macam 5 tahun kemudian, kau tahu tak 5 tahun ke depan kau buat, kau salah. Maksumnya Nabi dalam bab ni. Ini semua para anbiya dikatakan maksum. Dalam penyampaian agama mereka dikatakan silap. Okey. Tak ini kena faham juga. Kau ni tak faham dengan kita pun. Jadi bila kita kata Nabi takkan silap, kalau anda kata ada peluang untuk pembetulan, Nabi akan betulkan lah. Sebab tu bila Syiah pakai kisah hadis entah ni, Syiah pakai. Dia kata apa? Dia kata tengok, Nabi nak tulis hari. Jadi sekian. Nabi Umar tak bagi. Dia sebut. Lepas tu bila kita bawa kisah hadis, hari Sabtu Nabi berucap lagi, tanpa betulkan apa jadi pada hari Khamis. So benda tu, forget macam tu je. Dia tak nak pergi mingle kat situ lagi buat apa? Okey. Sekarang saya tanya kan, adakah kafir jika saya belum percaya kepada kisah ini? Maksud dia? Adakah saya kafir jika saya belum percaya kepada kisah ini tentang Umar berkata wa indana kitabullah hasbuna? Adakah saya kafir jika saya belum percaya kepada hadis ini? Saya fikir hadis ini mungkin berlaku, mungkin tidak. Adakah saya kafir?